Hai Ampa, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ini Mak Tok nak masak daging merah berempah, daging korban. Jom tengok Mak Tok masak. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak dah panas, nak goreng daging dulu. Daging sekejap je. Goreng sekejap je. Ni daging korban yang aku dapat. Ada orang kampung bagi. Masaklah hari ni. Okey, Alhamdulillah. Dah okey dah. Dah 7 siran. Korangnya nak angkat dah. Nak angkat dah. Angkat dulu. Tumis dulu bahan-bahannya. Masukkan serai batang, daun, masukkan bawang, 3 kawan. Ini bahan-bahan tu perlunya. Biarkan sat bagi dia kuning-kuning dulu. Pada garing, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang yang cincang tadi. Lepas tu masukkan halia, bawang putih, lengkuas sikit yang di blend. Sekali. Ini tunggu sat dulu. Kena tunggu sat. Masukkan rempah sup. Rempah sup 1 sudu saja. Lepas tu kita terus masukkan cili yang di blender tadi. 6 sudu. Masukkan chili sauce sikit. Chili sauce tu agak dalam 2 sudu lah. Lepas tu masukkan sos tiram. Sos tiram ni 1 sudu je. Mak Tok tadi lupa nak buah keras. Buah keras ni dalam 3 biji je. Buah keras tu kita nak bagi dia lemak je. Kita rasa, gula, garam. Ini saat bagi dia betul-betul masak. Tambahkan garam sikit lagi. Tadi garam sikit sangat, tak paras masin. Tambahkan lagi sikit dah. Tu dah medium dah tu. Dah meletup-meletup melangkatkan tu juga dah ni. Dah nak masak dah ni. Dah nak boleh buat daging dah ni. Tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, daging kita dah boleh masukkan daging dah. Sebab apa ni, kita dah masak tambah dah. Sekarang kita terus masukkan je bahan-bahannya tu. Bahan-bahan penyeri lah. Lepas tu kita kacau lah. Okey, dah siap. Daging masak merah cara Mak Tok. Tadi daging ni tadi Mak Tok rebus dulu. Bagi dia empuk, lepas tu baru goreng. Dah siap dah.
Dah masak. Alhamdulillah. Mak Tok nak angkat. Alhamdulillah dah siap Mak Tok masak hari ni. Jom Mak Tok nak makan. Jom sahabat-sahabat. Kita makan hari ni daging masak merah berempah. Ala Mak Tok lah, cara Mak Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa sebut pada baru nak makan ada orang nak menyebut. Daging dah lembut elok lah sebab Mak Tok rebus bagi lama sikit tadi ni. Dah habis dah untuk makan. Dah habis, dah menyelerakan. Alhamdulillah dah selesai masak, dah selesai makan. Okeylah sahabat-sahabat sekalian, sahabat semua, kita berjumpa lagi di lain video di hari yang lain. Jangan lupa ya sahabat-sahabat subscribe, komen, share, like. Bye bye, jumpa lagi.